Yeah. Dari jalan bandar sampai ke desa, roda berputar tak pernah berhenti. Setiap bas ada kisahnya, bawa kenangan, bawa memori. Dari KL sampai ke negeri Perak, roda berpusing setiap hari. Dunia bas kita kongsi, ini minat bukan mimpi. Start engine bunyi padu, review semua tak kira jenis. Dari lama sampai yang baru, minat itu jiwa, bas itu cerita. Dari dulu sampai selamanya, legasi kita takkan hilang. Terus bergerak di jalan, minat itu jiwa, bas itu cerita. Setiap perjalanan ada makna, legasi bas Malaysia. Untuk semua pecinta bas Malaysia. Ya, best persiaran bawa pelancong, best sekolah penuh gelak tawa, best pekerja cari rezeki setiap hari tetap setia, best charter ikut destinasi, best korporat penuh gaya, best kerajaan terus berbakti untuk rakyat seluruh negara. Tak kira model, tak kira brand, semua ada dalam plan. Review jujur, real content, Tony bukan sekadar trend. Facebook Mr. Bas Yob DM, YouTube Legasi Bas Malaysia, TikTok Legasi Bas Malaysia. Follow jangan lepaskan. Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah hari ni Yob berada di Terminal Bas Kuala Kangsar. Dapat info pagi tadi, bas baru sampai. Nampak kat belakang tu ada dua buah bas Waitong. Lalu kita nampak warna pink, lepas tu ada bulat-bulat kan. Tapi kali ni versi Waitong, warna merah, warna original untuk bas Waitong. Betul dia adalah bulat-bulat sikit lah. So sebelum kita teruskan review pada kali ini, mana yang belum lagi subscribe, boleh subscribe sekarang channel YouTube Legasi Bas Malaysia. Boleh support kita dekat Facebook juga, Mr. Bas Yob DM. So jom kita tengok bas untuk orang Kuala ni, Waitong Omnibus kan. Jom kita tengok apa yang ada dekat luar kan, dalam coaster yang terbaru yang dibuat oleh TMS Bas. Okey, ada dua buah bas baru yang hadir ataupun yang telah dihantar oleh TMS pada hari ini. So yang ini APK 8003 dan yang itu APK 8002. So waktu Yob datang ni, ada orang tengah set up untuk mesin untuk bayar tiket lah dekat dalam tu. So sementara tu kita tengok dulu bahagian luaran untuk coaster yang dibuat oleh TMS Bas, ataupun orang kata dipasang oleh TMS Bas. So bas ini berjenama Zontong Bas. Jom kita tengok dulu bahagian muka untuk kedua-dua buah bas yang baru saja meluncur dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur saya pun lupa dekat mana TMS berada, dekat mana. Okey, so dan sampai dekat Kuala Kangsar kalau tak silap dalam pukul 9 ke pukul 10 pagi tadi. So yang ini sekali lagi APK 8003, belum pasang enjin, so tak nampak lagi enjin tak on. So sekarang kita tengok bila dia on, ada lampu DRL dekat depan ni, nampak? Kiri kanan ada lampu DRL dan ada juga paparan LED yang tertulis 205. Ini nama laluan kot, Kuala Kangsar Manong. Kita tunggu tengok dia punya papan tulis apa. Kuala Kangsar Manong Simpang apa ni, Simpang 3. Itulah laluan dia untuk 205, Kuala Kangsar Manong Simpang 3. So APK 8002. Macam Yob cakap tadi lah, kalau bas mai dia warna pink, merah jambu, putih. Tapi untuk Waitong ni dia ambil juga bulat-bulat tu kan, tapi mengekalkan warna asal dia orang, warna merah. So ini salah satu syarikat yang orang kata masih lagi bertahan lah sehingga di tahun 2026 ini. Tahniah Waitong Omnibus Company Sdn Bhd. Kita tengok kat sini company ni, Waitong Omnibus Company membawa 23 penumpang pada satu-satu masa. 18 duduk, 5 orang berdiri. So dia kategori bas henti-henti lah. Jom kita tengok bahagian dalaman untuk bas yang terbaru dalam keluarga
Waitong ini. Kejap, sebelum masuk dalam kita tengok bahagian belakang dulu. Sebentar, dia orang tengah buat kerja, kita tak mau kaca. So ini bahagian belakang untuk Zontong bus yang dipasang. Boleh dikatakan dipasang oleh TMS Bus ataupun Terus Maju Services. So ini pintu kecemasan, dia tulis Zontong bus di sini. Dan ini dia sebuah lagi APK 8003. Yang itu pun bas Waitong juga, MBY 4262. So sini ada tulis lah, sekiranya bas ini dipandu secara berbahaya, sila hubungi nombor aduan berikut 0577612446. Okey, jom kita tengok bahagian dalaman untuk bas Waitong yang terbaru ini. Membawa 23 penumpang, 18 duduk dan 5 orang berdiri, guys. So inilah seat yang ada di dalam bas yang terbaru dalam keluarga Waitong Omnibus ini. Sangat selesa. Orang-orang Kuala tolong guna dengan sebaiknya ya. Jangan buat vandalisme. Jangan contek-contek, jangan koyok-koyok, jangan potong-potong. Sayang, guys. So lampak lawa. Ini bas ni yang akan digunakan oleh Yop Yong di Kuala Kangsar, menghala Kemanung dan juga Simpang 3. Betul ke laluannya? Tak apa, sekejap lagi kita rujuk balik, kita tengok sama ada dia ada laluan lain ke tidak. Yop tak apa pandai sangat dah laluan Waitong ni, tapi kita tahulah kewujudan bas Waitong di Kuala Kangsar. So inilah seat yang sangat selesa di dalam bas ini. Disediakan juga dengan dia tali pinggang keledar berada di sini di setiap tempat duduk. So sangat cantik, sangat nice. So ini rasanya tingkat ni untuk kecemasan jugalah. Boleh gunakan ni lah, tapi korang janganlah guna kalau bukan kecemasan. Dan ni dia, ada lagi satu pintu kecemasan berada di belakang. So ingat bas ini pun juga dilengkapi dengan CCTV. Dan seperti biasalah, baloceng ting, dia tak ada bunyi ketik, dia bunyi macam tu. So inilah dia, orang kata aset yang terbaru dalam keluarga Waitong Omnibus. So yuk rasa seronok, teruja. Sebab orang kata orang-orang Kuala tahu bas Waitong ni telah lama berkhidmat di Kuala Kangsar. Dan akhirnya untuk sejak daripada zaman PKP lagi, dia orang dah keluarkan bas yang baru. Dan sekarang makin canggih dan makin padu, guys. So kita beralih ke tempat duduk pemandu. Inilah dia dashboard untuk bas coaster ini. Ada satu tempat duduk kat sini. Ini dia Zontong, gearnya, ND, reverse, dan tu dah ada kamera untuk CCTV bas ini. Kata terima kasih kepada pihak perusahaan Waitong. Kebetulan Yop datang hari ni dekat Kuala Kangsar, dapat juga kita buat review ringkas untuk kedua-dua buah bas yang baru saja sampai di Kuala Kangsar pada pagi ini. Itu dia APK 8002 dan kata saya APK 8003. Tahniah sekali lagi dan terima kasih. Dan orang kata Yop wakil dari orang Kuala, ucapkan terima kasih kepada Waitong kerana memberikan perkhidmatan bas kepada penduduk-penduduk Kuala Kangsar dan kawasan sekitarnya. Akhir kata, minat itu juga bas, itu cerita. Semoga kita berjumpa lagi di sesi review bas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey guys, so ini dia laluan-laluan yang ada. Waitong Omnibus. Yang ini Kuala Kangsar Sayung Senggang Parit. Seterusnya yang ini Kuala Kangsar Manung Tanjung Melanja Parit. Yang ini pula Kuala Kangsar Jerelun. Yang ini Kuala Kangsar Simpang. Kuala Kangsar Manung Simpang 3. So inilah jadual untuk bas Waitong. Laluan mana bas baru tak pasti, tapi tengokkan tadi Kuala Kangsar Manung Simpang 3 dapat bas baru 2 biji tu lah. So inilah dia bas Waitong yang berada di Terminal Bas Kuala Kangsar.